Abang ada nombor telefon lain tak? Ada. Ini je. Salam. Nah, Yang lain ada? siapa nama kau? Fauzi. Yang duduk mana? Duduk tu je. Tu Jaya. Okey. Yang rent tu ah. Ah, Ambil kursi duduk depan. Dia bukan GBK gini. Dia bawa first time. Dia siapa lagi? Dah lama buat rent. dah tu baru lah. Itu part time lah. Oh, kerja apa? Dia kerja kilang. Macam kulit. Letek. Alamak, jauh penuh. Sekali je. Eh, habis tu, kau macam ni dulu budak kuliah. Mana seorang budak kuliah macam tu. Tapi sekarang dah balik kuliah mah. Dia dulu kerja KL. Dia IT. Ambil kursi tu. Dia transfer dengan cik dia. Fix boleh. Bukan. Boleh tapi lambat kalau nak cepat kita kena buat email baru. Kau nak belajar apa? Siapa? Fauzi ya? Kau nak belajar apa sebenarnya? Saya sebenarnya nak bayar FCPO. FCPO. Jangan. Kau sanggup lebur berapa puluh ribu untuk FCPO? Dah 10. Dia masih proses. 10 tak cukup. 10 untuk belajar je. Sebab tu sekarang aku difikir aku pindah semua orang yang daripada FCPO ke saham ke trade BTC tu. Maksudnya dengan RM10 kau boleh jadikan 100 tak? Maksudnya kalau lebur pun kau tak kecewa. Betul tak betul? Saham kalau kau ada modal ciput tak payah. Kena faham macam tu. Risknya makin tinggi. Maksudnya SPO paling tinggi lah risk. Tapi kalau BTC yang RM10 ni pun kau tak boleh beranak kan, kau lupakan tu semua. Macam dulu aku terima je orang nak belajar saham ke SPO. Tapi kebanyakannya tak tahan lebur permulaan. Proses belajar tu kau lebur, kau tak tahan. Faham? Sebab tu sekarang ni aku nak kau buka akaun BTC, buka dengan Waze nanti, kan? Terus tekan sekarang. Kalau lulus lah akaun kau tu. Sebab cara trade sama. Faham Macam kita dalam GBK, cara kita sama. Satu dunia market sama je teknik. Maksudnya kalau kau nak trade gold pun itu teknik kau pakai, nak trade minyak pun itu teknik kau pakai, nak trade BTC pun pakai yang sama, nak trade saham pun pakai yang sama, nak trade FCPO pun pakai sama. Dia macam gold juga lah. Dulu kau belajar kat mana? Ada belajar? Kau parking kereta semua kat mana? Belakang. Belakang ni. Pindahkan ke depan. Oh, belakang. Jangan bawah-bawah ni jangan. Nanti dia orang nak parking. Tak apa kan? Tak apa. Atas daripada aku tak apa. Atas daripada aku semua budak, banyak budak bujang. Maksudnya kilang yang sewa tu. Habis tu balik kuliah tiap-tiap minggu. Kita ni. Aduh. Sama macam yang Rasul kan. Sama dengan Rasul lah. Boleh juga. Dia tapi sebulan sekali dia balik. Bagi saya lah, siapa main crossing, main masuk je, tak tahu cara pun tak salah masuk pun tak apa, yang penting modal dia cukup. Modal cukup dengan dia tahu Allah mana nak pergi. Account sale tak patut lah lebur. Dia tahu Allah nak pergi, masuk je, untung je. Tapi itulah cakap, kalau dia lebur juga, maksudnya pertama kadang-kadang mungkin dia tamak. Atau dia tak boleh nak terima rugi. Limau ni makan ni banyak ni, habis kan? Pak tak naik tapi tak boleh pecah putih. Turunlah balik. Tengok M5 tu tak boleh pun. M1
M1 kena naik atas MACD tu. Ni limau kau beli kat mana? Saya beli banyak kali. Buat makan-makan kat rumah. Oh, yang kau punya ni ipar dua dah balik. Balik dah. Oh, dah balik ah. 3 bang bekas tapi yang bersatu bekas tak habis tu bawa je tak habis bekas. Kau itu hari kau cakap pergi Melaka, pergi mana? Tidur hotel. Lah, aku ingat rumah saudara. Tak ada. Dia tidur hotel, bawa dia orang tidur hotel. Ingat jumpa Mizan ke Sele dia? Tak ada. Ingat nak jumpa Adi. Adi nyanyi nak jumpa. Lala dia kata bini dia nak Salin, bini tu Salin. Yang kali lama bini aku nak salin. Okey. Pun pening juga tu. Mau nak anak air ni nak kan. Nah, kelima. Kelima. Jatuh dah tu. Tu jatuh naik balik dia marah Memang lah. Kau ingat market nak dengar cakap kau. Malah sebab benda tu lah. Wes, suruh dia buka account. Kau dulu sebelah Wes ni. Tak, kau tu bawa telefon kau pergi buka account. Dia pakai telefon apa? Yang tu abang letak je tu. Letak je ada meja tu. Letak je tu. Abang bawa telefon. Bawa telefon je dulu untuk buka account. Nombor telefon orang kosong tu. 012 Okey. 4082 082 756. Mana sudah bang? Duduk sebelah Wes ni. Belum boleh lagi. Kena tunggu lah. Tak boleh kena tunggu. Sebab itu sistem, kita tak boleh buat apa-apa. Sama macam keluar duit. Ada orang keluar duit, tu masuk. Ada orang keluar duit 4-5 kali hari baru boleh masuk. Kau tak buka lagi satu akaun nama anak kau. Tapi telefon kena lain-lain eh? Nombor telefon lain. Oh. Hari minggu ni esok balik kampung balik. Boleh tekan. Balik Pahang. Tekan link dulu. Raya kat Pahang. Ha. Jumpa lah budak-budak Kuantan apa cerita? Tinggal Eri seorang je. Tapi saya tidur kat Cerating. Jauh pula lagi Kuantan. Taklah jauh. Sebab jalan Kuantan Cerating mana jauhnya. Kalau ke Maman lagi dekat lah. sejam juga tu. Jalan jam sekarang. Oh, jalan jam sekarang? Oh, bandar Kuantan dah macam tu dah mana-mana. Kuantan sibuk apa ni. Oh, ngarut tu orang mana-mana datang. Oh, sedar dia gula jatuh. Kau tengok dia punya layer. Ngarut tak mengarut. Aku terjun. Wow. Jual. Dia BTC punya perangai macam ni man. Pecah low, baru dia libas balik. Dia bukan macam gol, pecah terus jalan laju. BTC pecah je macam atas tadi kan. Pecah pam dia patah balik. Itu BTC. Macam mana? Alah, berapa banyak je layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
16, 17, 18, 19, 20. Ni. 21, Pakai 22, wifi aku lah, wifi sini. 30, 31, 33, 34, 35, 36, Dekat 40 layer. 40. Dan korang kan 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, Kalau 58, layer macam 59, tu baik 60, TV semua. 61, 62, 63, 60 layer kau hentam. Lambungnya tu. Tan ada berani 60 layer. Malam saya rasa beratus tu. Tu yang saya rugi malam. Terus 100 USD boleh lembu. Terus lah masuk 0.6. Hmm. Satu kali je masuk. Tak berani. Kalau account sin dia tak berani. Tak, sebab saya perasan kita tahu spray nak jatuh. Daripada mula dia naik tu dah masuk dah. Masuk. Layer Sampai kat ujung tu dah mula jatuh. Masuk habis. Macam cakap tu. Dia sekali perak je tu keluar. dia. Memang untung. Okey. Tapi kalau dia Sekali lipas habis habis lah. kosong. Tahu tu modal kena 20-30 USD kan. Habis ya. Kalau fungsi macam tu tak apa. Tapi account sin lah. Itu sen lah. Account standard tak sempat layer dah habis. Balik lah. Balik. Dia tunggu account dia siap. Macam ni. Siap tak siap lagi.
Tak ada shock ke? Cuba tanya anak dekat nombor telefon. Imagine